YouTube dari alam neraka. Okey. Cengkong lah dia tu, cengkong. Cengkong apa juga? Ai ya ilah. Soalan tu. Ulah dia tadi. Gogor aja lah awak. Dia bukan macam nak kena keliling. Lagi goyang lagi. Nak kena keliling dia macam ni. Hei. Oh, macam tu je kau bagi pakcik. Tahan. Tu. Ai, kau ni kacau lah. Som-som. Jarang-jarang jumpa dekat pasar Ramadan. Hanya ada di Sabak Pernam. Surau Ubudiyah. Oleh penduduk Ubudiyah. Pasir Panjang. Kami dari Parit 10 Ban Kenal Pasir Panjang. Hai, jangan lupa subscribe, like, komen dan share Ida Mo and World. The next day. Hello, Assalamualaikum guys. Good morning. Okay, day 2 Jom Rewang dekat Surau Ubudiyah. Semalam dah standby bahan-bahan untuk masak hari ni. So hari ni akan ada aktiviti Jom Rewang. Cik nak cakap apa-apa? Ngantuk. Ngantuk. Cuba pen sikit. Ni cantik tu. Tu sana ni lawa tu. Pusing. Cantik guys. Tengok. Sawah padi. Lawan je rumah kat tepi. Ni kita orang menuju ke Ban Kenal apa tu? Batu 10 Batu 10 kan? Parit 10 Batu 10 pula dah. Kita masak, kita rewang dengan komuniti sini. Bayangkan kalau raya kan, nampak ni rumah macam ni, raya kat tepi bendang. Mesti meriah. Astaghfirullah, cantik. Ya. Selalu rumah-rumah macam tu location shooting yang ni nampak ni. Tu rumah orang sahabat berenang ni. Itulah siapa ada kampung. Yalah. Biar ada kampung. Kampung ni tak ada bendang. Iyalah. Kampung nenek ada bendang. Sebelah sana tak ada. Sini lawa sebab dia punya nampak View. sunset. Sini guys, diorang ni banyak aktiviti pertanian. Padi, keladi, apa lagi, ubi, macam-macam dia orang tanam mereka-reka. Ni tengok pertanian apa dia tanam. Asal biasa tanang ni macam logat Terengganu dah. Slang Pantai Timur guys. Tanam. Cantik lah. Sini lagi cantik. Apa lagi aku pandang view ni. Sini dia punya kawasan padi tu luas mata memandang. Macam tu. Macam ni. Dia yang buat benda tu cantik sebab rumah sebiji-sebiji. Lagi-lagi bila rumah tu rumah kampung. Dia akan nampak macam wow. Macam tu. Sini pagi-pagi sejuk guys. In 300 meters, turn right. Turn right on B110 Jalan Terusan Utama. Kita menuju ke Ban Kenal Parit 10. Ban Kenal.
tanam padi tu, mana dah tahu negara darurat dia orang ada padi. Tak ada. Kalau sini sawah padi, sini mesti sungai. Okey, kita dah sampai Pasir Panjang. Surau Ubudiah ni dekat area Pasir Panjang, guys. Nah, sampai. See? Tu. You've arrived at your destination. Kita main sikit. Dahsyat pagi-pagi. Orang kampung merantau jauh mencari ilmu di kota. Kita dah sampai. Sampai, guys. Dah sampai, guys. Bila kat surau kau kena pakai elok sikit lah. Bukan elok sikit, kena sengaja pakai elok. Anak Melayu. Tapi saya tak make up sangat. Saya pakai sunblock je sebab kalau saya make up bila dah masak-masak nanti muka saya sensitif. Ya. Yeah. So alah. So guys, pagi-pagi Cik dah tak ada mood. Dia ngantuk. Lagi satu apa, kita orang beralih, apa orang panggil apa yang beralih rumah beralih rumah, duduk dekat apa ni kan. Jadi apa, tempat tidur tempat-tempat yang kita baru first pergi, dia akan macam mengganggu sistem mata. Tak boleh. Saya sendiri pun apa, tidur sekejap jaga, tidur sekejap jaga, terjaga je tidur. Okey lah guys. Okay, kita tengok kejap lagi apa aktiviti dia orang. Dia orang tengah buat apa semua Alright. Tapi apa-apa pun kita breakfast dulu. Yes. Okay guys, kita dah sampai. Dah sampai di Surau Ubudiah. Parit 10, Ban Kenal, Pasir Panjang, Kampung. Sini dia tulis apa tu? Kampung PT 10. Parit 10 lah tu, Pasir Panjang. Tu. Tengok guys, cantiknya view pagi. See? Orang buat kerja. Amin. Kita dah mau jalan kan. Kita dah macam tadi macam 75 minit tadi. Pang kan. Apa dia? Amin tak ada. Beli habis di mana? Kenapa? Asal? Dia tak bangun lagi. Dia semalam dia sakit. Oh no. Yelah semalam yang apa macam sesema apa semua dia. Tak pun dia hantar kita orang punya buat dulu kat sini, lepas tu baru kita driver dia ambil. Sarapan. Okey. Baik-baik. Terima kasih Haji. Saya tak kamera. Hey, abang anda sampai. Wah, lemak. Dia keluar 360 dah. Semua dah ganti. Surau-surau. Hitam ni dah kenapa? Apa khabar bang? Sihat? Black metal. Tahu semua. Oh. YouTube. Dari alam neraka. Alam neraka. Ada Okey. apa pula lagi? Sihat bang? Baik, alhamdulillah. Gerak kau berapa? Pukul 5 lebih tadi. Sejam lebih? Sejam 40. Kalau subuh dia tak jam. Okey. Sabtu hari ni lagi satu. Jom. Dia orang ajak breakfast dia orang. Malam dah ni ada start lah. Malam Kak Ida lah yang balik-balik orang panggil lagi. Morning, bos-bos sudah sampai. Selamat pagi. Good morning, Punya video best lah. Aku sudah syuting.
Ada aktiviti, ada drama dalam ni, macam-macam aktiviti lah. Tapi jom kita sarapan dulu. Assalamualaikum. Ya, boleh ke? Abang, Baik, alhamdulillah. how are you? Ya, baik. Makan kurus ke? Alhamdulillah. Orang tak apa cakap eh. Kena masuk dalam video. Dia cakap makan kurus. Kan? Hari ni kena makan banyak-banyak. Okey. Malam ada ikan keli, segala benda. Aku dah pesan suruh Ida Pak Muin. Pakai hello. Berkenan. Kan, berkenan kan? Tanya 30 minit. Sebab sana mana ni bawa datang? Sabar dek. Saya. Kejap lagi nak fly ya. Silakan. Okay guys, day 2 kita tengok apa aktiviti kat dapur. Okay, aktiviti rewang daripada penduduk sini. Bodoh lah kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Paras Ustaz. Semangat. Semangat lah. Kau jangan buat aku balik sekali ni. Belacan. Belacan. Assalamualaikum, good morning. Sinilah kita gambar dulu. Cuba kamu gambar. Jangan. Boleh lagi cepat. Sabar. Dia kata gambar video terus. Video terus. Nanti tengok ni dekat ni. Ida main luar. Subscribe nanti. Masuk. Kita masukkan YouTube. Meriah guys pagi-pagi sini. Aktiviti rewang. Kita tengok apa yang diorang masak. Yeah. Semalam kita tengok ikan keli dengan daging. Hari ni nak masak apa ni? Terus sekali. Serap siapkan rempah-rempah. Bila kita kacau macam biasa ni waktu kita masih Masak apa ni? Dah. ini dah. Apa, air gula? Nak buat air. Air Cambik. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap masak. Sedap kau. Gimana sih? Ini ayam masak apa ni? Ayam masak apa? Goreng. Rempah. Rempahnya ni baru nak ni. Itu Kari. Daging lembu. Ni tengok orang-orang kuat sini. Makan dulu. Makan dulu, jangan jengkung. Jangan kurus. Tu layan dah cengkung tu. Cengkung lah, ada tu cengkung. Cengkung okey juga. Ai ya ilah. Soalan tu. Tahu lah dia tadi. Kau aja lah buat. Kau. Bagi dia. In the making, bubur sum-sum. See? Orang lama.
Ini apa ni? Oh ni yang semalam apa tu? Sambal Jawa. Sambal Jawa. Dia bagi pecah minyak dan baru sedap kari tu. Jangan bagi melekat. Sedap bau dia. Ha, sedap Sedap bau dia. Bau dia dah naik lah. Dia punya cinta sedap. Kang Meh. Alah, tinggal sikit. Habis. Tu garam pun tinggal sikit tu masukkan. Rasa dulu. Batu ayam ni. Ni ayam rempah ala-ala apa ni? Ayam rempah. Ala-ala Jawa style ke? Jawa style. Ni Jawa Jawa gaul sendiri je. Tu putih-putih tu halia kan? Halia kan? Halia, bawang, serai. Paman, ni nak ketolong dengan berdua ni kau ni. Ya, oh, ini Zikri tukang masak. Boleh lah. Kan? Pasal ada kamera tu dia pandai. Memang tukang masak. Biar tak pandai. Tukang masak. Tak pandai. Sekolah. Oh, patutlah. Baju panjang. Terror. Biar tu. Imam dulu. Ni geng suka pelawak je ni. Ini ni. Tahu. Dia tadi. Kalau buat ayam rempah ni kena isi gula? Ah, tak ada gula. Gula? Tak tahu gula? Bos tadi dia gula. Restoran Lembah Bernan ni dia ada. Ha? Nak makan. Woi. Tak apa. Makanan. Ini baru ayam terbang. Ada kepang itu. Salah. Boleh bang? Jangan bagi perkataan. Selawat dulu. Boleh buat lagi. Buat lagi lah. Kalau tahu macam ni punya. Goyang sikit. Dia ligatkan mau buat penuh. Jangan tak jadi dia. Itulah ini kena kacau ni kan. Dia tak boleh bagi benda. Jadi ke? Dia bukan macam tu nak kena keliling. Lagi goyang lagi. Nak kena keliling dia macam ni. Hei. Oh, macam tu je kau bagi macam tu. Dia kalau gitu dia dia keliling. Keliling lah Aida. Nanti tak ada Dia tolong je, bukan nak kira tak begitu. Ini 2 jam lagi. 2 jam? Haa. Dia kena slow. Sampai kering. Ini dia punya pakar nanti dia merani. Jadi kalau dia ini apa lagi yang tak Patutlah goreng semalam kan? Bagi hancur. senang kan goreng semalam siap-siap senang juga. biasa, banyak jenisnya. Jenisnya banyak. Jangan rata. Oh, Pusing. Ada gambar pos. Kurang ni kalau jangan sikitkan dengan gambar. Oh ni. Kena 10 orang melatah guys. Nanya. Ada terajak tu ambil semua. Satu, dua, tiga. Meriah guys, aktiviti rewang.
di Kampung Batu Parit 10, Pasir Panjang, Surau Ubudiyah. Kesian yang dihambar je. Ikan. Ambil, takut. Dengan daun kari. Sedap Ini berapa lama boleh tahan kalau dia kena masuk air? Ini kari daging kan? Yang daging semalam tu kan? Ya. 40 kilo. 40 kilo. Nama tambah. Siap. Oh, letak tepung jagung. Oh, bagi crunchy kan? Yeah. Oh, ini kira. Oh. Nama kau tu ni. Lagi, dul. Kalau banyak ni berapa plastik? Ha? Ni, tepung jagung. Bos cakap tengah melekat. Kalau melekat berhenti. Okey. Ikut arahan bos. Bertindak ikut arahan. Sebab saya kaki masak juga. Ha? Tengok orang buat boleh tengok ni Tengok rezeki. ni. Ikut arahan ni. Ni apa, serai, daun kari, halia, bawang merah, bawang putih. Ya. Lengkuas ada? Ada. Tak ada. Jintan manis. Jintan biji. 4 biji. Ha? 4 biji. Apa dia? 4 biji. Oh. Okay, Syarul take over. Lagi. Dia kata sampai melekat. Ha. Oh, kalau tak melekat mana tak ngam lagi Itu bertindak ikut arahan. Dah kot dah. Cukup ni dah satu dah. Akan lah nak banyak lagi. Serbuk kari kan? Isi kan? Buk kari tak ada sih. Tak ada? Oh. Kunyit? Tak ada. Mana colour tu daripada ramuan tu je lah, halia serai tu. Cuma letak cili. Sebut cili. Sebut cili. Saya tinggi betul badan saya macam ni, tapi nak berdiri macam ni tak apa-apa. Pegang. Ada di kanan bawah. Dia boleh berdiri tapi Ni bancuh apa ni? Sambal. Ini sambal belacan. Oh, sambal belacan guys. Ni sambal belacan apa? Jawa? Jawa. Jawa. Dah yang buat orang Jawa. Cici, loro, telur, papat. Jadi sambal belacan Jawa lah. Sampai 4 je. Lagi? Sampai 4 je. Tu je. Ini apa ni? Sili tak ada. Okey guys, dah siap. Dah siap ni. yang padu. Lantas. Ni makan ni dengan nasi putih je dah cukup. Dah best. Ni ada lagi ni. Gulai. Gorengkan ni. Yang ni bang.
Makan dulu. Makan dulu. Ya, orang kuat, orang kuat. Banyak bang, saya makan sampai makan. Check 1, 2, 3, 4. Ismail. Orang kaya. Cedok je lah dia. Cedok je. Angin lah. Anda tahan. Rasa. Tu. Ai, kau ni kacau lah. Kan dah cakap dah. Mangek. 4 jam macam mana? Kan dia kena pusing macam ni kan. Dia bukan macam wajib. Bukan dodol Oh. Tapi dah jadi dah dia cakap. Itu sebab senang. Sebab dia dalam kepala leper. Oh. Dia dalam periuk. Tapi ringan ini kalau duduk dia berat. Oh. Dia lagi manis. Itu apa? Keladi belakang tu, keladi buah kan? Ya. Namanya keladi mawar. Satu pokok satu di buah ni. Satu pokok satu buah. Maknanya Keladi mawar, keladi batang mawar. pun boleh makan. Batang ni tak boleh. Tak boleh. Batang ni tak boleh kalau keladi. Kalau yang warna kuning, kain kuning, batang kuning Kalau kalau batang boleh. ni. Mana ni untuk buah saja lah. Nama dia keladi mawar. Keladi mawar. Tapi kalau buat keripik sedap ni. Ya. Cepat. Mula agak bawa kenduri yang mama kat aku sekali. Sekali orang order ni. Tak pasal-pasal akak kena bawa keripik balik. Dia ingat dah tak nak bawa keripik lah. Rezeki lah tu. Rezeki lah. Mereka apa ni. Lepas tu kakak-kakak saya adik ipar semua cikgu kan. Dia satu bawa sekolah. Ya Allah. Dia kata, asal nak apa balik ke kampung jangan lupa bawa. Mereka dah standby order kata. Tak payah minta order dia kata. Hantar je memang licin lah kata. Ingat nama je keripik. Nak goreng keripik tu ingat senang. Jaga. Malam baru akak buat. Kadang-kadang kat siang. Panas. Kakak ipar saya tu memang. Percik kena baju tak kena dah kan? Cakap. Api kuat sangat. Dah kecil pun dia habis dia buat sendiri. Tak mau perlahan dah. Nasi sudah siap. Siap. Saya makan di udang dengan rendang ayam yang mana dapat cuba singgah Ini apa pula ni? Ini apa? Oh, kaki ayam. Ha? Ceker. 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 Ada buka silat tangan. Mana silat? Ini makan nasi ah.
penduduk Paris 10 dan juga mudah-mudahan Nana gambar kita Nana dulu. dan juga semua masyarakat di bawah lindungan Tuan yang berhadir dalam kontes jemput untuk menikmati Ikan 9. Darah. Okey. Alright. untuk warga-warga tuan penyelesaian pertanian warna berlepas Agak lain macam. Sebab ni siap tak bagi baju. Oh, sukun. Makan sini goreng. Oh, goreng. Ha. Kau tarik sama lu. Oh, kat sini kita minta dapat. Minta suku dapat. Ubi dapat. Minta ubi dapat. Minta suku dapat. Macam mana ni orang tu dah? Wah. Ya, patutlah sedap ubi baru malam. Oh ya. Baru cabut. Dia. Ya. Itulah kerja dia. Dia suka usik orang. Dapat. Udah. Cakap Jawa. Cici loro telu papat. Cici. Tadi dia kata ngeces. Siapa yang ngeces? Ingat. Dia tak makan sukun. Sukun. Ketum. Hai pandan. Kau tahu je ya. Ni bukan pucuk cahaya Ajinomoto. Dia makan daun Ajinomoto. Pucuk Ajinomoto. Yang kita makan Ajinomoto tu ni kan? Lama memang. Apa dia? Paris 10. Gula Melaka. Melaka. Tapi Melaka dia sedap ya. Makan dia dulu. Oh ya. Ini sedap dia kalau goreng. Kau macam belacan bawang. Oh, ni nak goreng Ada bakar tu kan? Salah walau. Balik asyik Boleh pakai. gelap sikit lah. Kau orang perempuan takut. Abang masak ni ya? Ha? Saya bawakan pucuk ubi Ajinomoto kat Ida. Ada. Dah letak dalam kereta lah. Oh, dah letak. Selalu masak-masak. Oh, selalu tengok live kan? Ni masuk nanti ni lah dah buat. Di subscribe YouTube. Ini semua ada sini. Buka. Boleh tengok. Tuan-tuan dan jika berseronok bersama-sama jadual ini pun sebenarnya kira ibadah dahulu jaga tadi silaturahmi Jarang-jarang jumpa dekat pasar Ramadan. Hanya ada di Sabak Pernam. Surau Ubudiah. Oleh penduduk Ubudiah. Pasir Panjang. Pasir Panjang.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له Lalu persilakan Tuan Datuk Nizam Yusof selaku Timbalan Ketua Division Operasi Agen Asnaf PE Rini, Tuan Haji Zainal Ibrahim Ketua Operasi Agen Daerah Sabak Bernam bagi mempergunakan penyampaian hadiah. Silakan Tuan. Ini yang mudah Pak. Cik Yusmizan persilakan. 3 kali dah kita panggil. Bawah 6 tahun. Okey, penyertaan yang paling kecil umur setahun. Setahun. Betul. Satu hati. Kita nak panggil adik Yaya. Adik Yaya mana adik Yaya? Adik Yaya mana adik Yaya? Untuk anak kita Ini Yaya. penampilan paling istimewa setahun. Mana dia? Mana dia adik Yaya? Kita tunjuk lah. Kita tunjuk. Dia beria. Ada ya? Okey. Boleh pegang? Boleh pegang. Okey. Hari ini kakak-kakak puan-puan yang di belakang menjadi tulang belakang kuat pada program ini. Terima kasih. Satu tepukan untuk anda semua. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Kamu dah kata jangan jumpa Zairani. Ini yang menjadi sentiasa bersama. Jom bersama. Sentiasa bersama bermain dengan setan. Okay, ready? Jom bersama-sama kami dalam kempen Impak Dirasa Tak Sedap. Sekali. Lagi sekali. Ready? Okey, tangan. Okey. Alright, okay, ready and go. Jom bersama-sama kami dan Lembaga Zakat Selangor dalam kempen Impak Dirasa. Sentiasa bersama, sentiasa menjaga. Tak sedap. Lagi sekali. Ada ayat lagi dah. Abang continue lah supaya impak ni. Kau kata dia kan? Kau balik. Kau dulu betul-betul balik. Okey. Ready? Cuaca agak panas sedikit. Tapi kalau kita sama-sama kita berdoa dan mendoakan semoga cuaca yang menjadi Lalu itu. Siapa yang boleh? Kalau kau kenapa orang ni dalam. Belajar. Ini rewang-rewang macam ni dekat sini masih diamalkan lagi. So masih lagi dapat yang bawa tapau bawa balik. Orang Jawa kan biasa kan? Budaya tu masih ada lagi. Tapi sekarang kita dah banyak buat catering. Ada lagi orang nak buat rewang-rewang ni. Ada. Masih lepas masih lagi tadi. Masih lagi. Kakak-kakak, kita ke depan. Makcik pun tunda. Saya tahu awak tinggi. Tapi tak nampak awak kat belakang tu. Depan lagi sikit. Ni belum lagi. Kejap lagi. Nanti abang cakap. Kita baru pusing. Okey, Kak Zima ke depan, Kak Zima. Sini. Pak Imam, silakan. Okey, mana yang rewang together? Yang tengah makan nak pegang, yang pegang kuih tu tak apa. Bergambar sekali. Bang, dengan kosong nanti abang cakap lagi. Okey, kita buat. Boleh balik tak? Boleh Abang cucu budak kita ni saya rasa saya nak tarik lah abang tu. Mari sini bang, sini bang. Sini sekejap bang. Ambil gambar kat sini. Oh, cantik. Okey, kakak-kakak baju purple dijemput memenuhi ruang di depan ni. Okey? Jom. Kita pergi ke depan. Banjenal. Banjenal. Okey, sorry. Saya yang salah. Okey, Kamera. kami dari Parit 10 Ban Kenal Pasir Panjang
program komuniti zakat Selangor, impak dirasa. Ini kali. Kita nak sebut ni. Okey semua. 1, 2, mula-mula senyum dulu, senyum. 1, 2, senyum semua. 1, 2 senyum. Okey. Okey, tunjuk good semua. 1, 2, good. 1, 2, 1. Buat 1 semua. Okey, kali ni 1, 2 semua tunjuk Puan Aisyah. Kena tunjuk. Okey. Okey, semua ke depan semua. Mini love semua. Okey. Okey, Cik Ain sambung. Nak sambung apa? Macam mana post ni lagi? Nak cakap apa? Nak cakap apa? Dekat impak dirasa yang lain sambut jom rewang. Okey, alright, boleh. Okey. Impak dirasa ramai-ramai jom rewang. Pegang dia sini. Okey, duduk sini. Duduk sini. Bawa BLV pun tak apa. Okey. Cantik BLV. Okey, sekejap. Okey. Sekejap. Impak dirasa. Kita rehearsal dulu. Kami dari Parit 10 Pasir Panjang, program komuniti zakat Selangor, impak dirasa. Jom rewang. Itu baru rehearsal. Tadi cobaan. Okey. Okey, semangat Okey, dah. Okey. Kami dari Parit 10 Pasir Panjang, program komuniti zakat Selangor, impak dirasa. Jom rewang. Kenapa macam lemah? Lambai je. Okey, lambai 1, 2, 3. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan,